genggam. Okey. Tegak sikit. Okey, itu satu. Masih lagi genggam. Biar tegak sikit badan ni. Tegak lagi. Okey. Yang ni turunkan sikit. Badan relax. Lembut saja, yang keras. Bunyi keropok tu. Ya, relax. Okey. Okey. Alright. Okey. Macam mana rasa? Sweet. Lagi sekali, saya nak buat pinggang tak? Tekan kat pinggang. Okey. Okey. Alright, dah. Ini semua membantu pemulihan. Ni lihat dia lagi. Belum cantik lagi. Tu saya suruh nanti balas lagi sekali kam tu. Tapi dia lembut Nampak kiri kanan mesti. Ya. Tadi dah crack leher tadi dah sedap dah. Saya tak ada buat lagi dah. Sekali cukup lah. Ini tadi lemah Balas sikit cara ni. Ni buatkan ni. Cuma nak bagi lebih longgar. Ini teknik dayung sampan. Nampak? Dengan bunyi krok menunjukkan bahagian tu dia ketat. Dia kali pertama je rasa macam tu lah. Rasa cari kata atas lah kan. Sebenarnya kali kedua atas dah okey dah. Sebab badan banyak dah keras ketat. Kena dibantu lah. Janganlah harap orang dah lemah, kena stroke. Nak harap dia buat sendiri. Tangan dah lemah. Macam mana nak buat? Itulah perawat yang kena buat kan. Bantu. Nampak? Nampak saya nak pecahkan elemen kristal tu. Okey, ni ala-ala azan sikit. Macam ni. Alright. Okay, relax. Masalah stroke, ada keluhan frozen shoulder, dan masalah pinggul. Ada 3 problem.